Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan tak sahabat, jumpa lagi dengan saya Muhammad Pasien Channel. Hari ni saya mancing lagi. Hari ni saya mancing kat sini pot dia. Saya nak cari ikan cengeras ni. Sebenarnya itu ikan cengeras. Saya nak buat umpan toman. Tapi baru lagi nak cari sini baru baling tiga pancing tiga pancing saya baling ni lagi. Dah datang anak toman yang Sonia tu. Banyak tu kan dekat pokok tu. Dekat pokok tu dia main air. Kecil-kecil je kawan. Sonia dia kecil-kecil lah. Tu dia kacau tu dah ada dah ikan lah. Lari. Ikan lampam semua lari lah. Kalau anak toman dah datang lah. Kalau kita mancing lampam ke, kita mancing ikan lain ke kan. Anak toman tu yang datang 2-3 ekor datang jawabnya. Tak ada lah kawan. Jawabnya bangau lah. Macam datang lah. Banyak pula tu datang, banyak. Bukan seekor 2 ekor. Kali datang sehingga dekat 10 ekor lebih kan. Dia main kat pokok kelapa sawit yang mati tu. Tepi tu. Kelepuk-kelepak. Itulah jawabnya hari ni saya tak dapat lah. Saya nak cari ikan cengeras tu dalam 3-4 ekor tu. Saya nak buat umpan toman lah. Sebab umpan toman saya pakai ikan lampam tu semua dah tak ada. Saya dah bawa perasam dah habis. Saya nak cari balik lah umpan toman tu. Okey lah kawan ni. Saya ingat ada tadi. Rupanya dah tiga pancing saya bawa. Jangan ada ikan cengeras tadi lah. 3-4 ekor jadilah. Buat umpan kan. Rupanya dah tak ada. Toman lah anak kecil datang lah. Okey lah kawan Sekarang saja konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan.